Okey, kita dah nak balik. Kita dah nak balik nak ke keluar check out hotel. Okey. Kita nak gerak. Cuaca pun hujan sikit. Nampak tempat cuaca tu bergaduh kat lah. Alright. Jom. Kita nak keluar. Okey. Tak ada cara apa? Tak ada ambil ayak apa ya? Oh, masih. Teh. Ayak teh ayak. Memang mineral water. Memang cas. Memang cas. Okey, setiap apa yang ada dalam hotel tu, ayak ke mineral ke apa kan, memang akan dicas lah. Kalau nak minum tu, abang siap-siap lah. Memang dia ada cas. Kalau kita tak ambil, tak ada masalah. Okey, dalam hotel memang ada cas. Okey, ya. Okey, hotel di siang hari. Okey. Okey, kita nak balik atas. Okey, inilah kawasan Bandar Hak Nyai. Okey, kali ni kita boleh rakam depan-depan lah. Di Thailand memang susah nak jumpa lori tempat. Cuma ada pick up lah. Pick up habis semua. Satu tan. Lori satu tan. Yang kita nampak pick up saja. Banyak yang dibuat macam ni. Pick up bawa ais ke, pick up bawa sayur, semua pick up. Memang lori satu tan memang tak jumpa lah. Yang jumpa truk pick up yang diubah suai. Okey. Kita parking di sana. Okey. Kita parking di sana. Di sini nama apa ni? Tadi kita nak balik. Diana. Okey. Oh. Okey, Diana out. Kita parking di sini. Sebabnya kita tak tahu. Oh, Diana tu. Diana tu. Okay. Sebabnya kita tak tahu, susah nak parking, susah nak dapatkan parking di apa nama tempat makan. Jadi kita ambil tutut. Adik, abang, kita ambil tutut, best. Okey, kita ambil tutut, kita ronda gang tutut lah sampai tempat makan. Jadi payah sangat. Tak tahu parking, kita tak tahu tempat orang macam mana. Okey. Jadi okey, kita turun dah dari tutut. Okey. Kita cari kedai makan. Kita cari kedai makan kat mana? Tu dia ada Raya Motor. Kita baru turun dah. Tak apa lagi. Okey, tak apa, cari makan dulu, cari makan. Kita cari makan dulu. 1 meter. Okey. Kita cari kedai makan dulu. Saya dia tahu Tak apa. nama mana ibu kan. Okey. Kita cari kedai makan dulu. Okey. Semua. Okey. Okey, kita nak ronda. Ni. Kita nak ronda. Mana? Okey. Okey, kita akan masuk ke restoran Hamid Restoran. Okey, buat salah. Hamid Restoran. Apa yang ada, apa yang menarik. Di sini pakai tunggu kali pakai lepak abang relax kan. Okey. Okey. Mudah. Alright.
Mudah apa mudah? Mudah membaca. Semua dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Macam bubur tom yum. Okey. Sarapan. Nasi semua ada. Okey, kena. Tebok. Alright. Bagi keju. Okey, semua ada. Okey, dia punya restoran. Okay, kita nak cuba makan kuih tiaw kungfu di sini. Sama ada kuih tiaw kungfu di Malaysia. Okey, ni teh tarik kita. Kita nak rasa sama ada. Bismillah. Sama ada dengan Malaysia. Bismillah. Masak. Tak sama. Masak. Nak masak. Dia tak masak. Okey, tak sama. Ceter dia tak sama. Okey, makanan kita dah sampai. Okey. Sampai. Alright. Okey. Kentang. Okey, nasi lemak dia macam tu. Okey. Nasi lemak goreng ayam tak tak mau. Okey. Ni apa? Apa ni? Apa dia? Spaghetti. Oh. Okey, pizza. Nasi lemak dia ada rasa tak makan kan? Tak rasa nasi lemak dia. Bismillah. Sedap. Sedap. Spaghetti. Yang ni apa? Oh, roti kukus. Okey. Okey, roti kukus. Dah. Tak mau? Kalau spaghetti. Oh, spaghetti betul. Okey. Nasi lemak ada lemak, ada wangi. Tinggal order satu lagi. Bismillah. Dah, bismillah. Dah. Okey. Lemak. Bismillah. Sampai dia rasa haliau. Oh, dia kuih tiaw kungfu. Oh, kuih tiaw kungfu dia. Sempoi. Masak di pan. Tu masak je tu. Panas. Panas. Okey. Masak direct tu Kita rasa dia. Bismillah. Bismillah. Oh, sedap. Beza banyak. Sedap. Bismillah. Beza. Kuih tiaw kungfu hanya berbeza dengan kuih tiaw kungfu di tempat kita. Bismillah. Lebih creamy. Harga dia tak silap harga berapa tu? 12. 124. Dah, kuah dia. Pasal kuah dah. Okey. Nak habis. Boleh sedap. Pekat. Okey, tak habis. Potong udang. Taruh. Sedap. A few moments later. Okey, kita dah habis dah makan. Kita nak balik dah. Baik, terima kasih Nah. Okey, terima kasih. Kita dah habis dah makan. Kita nak balik, kita tak nak pergi taman dah pula. Kita nak pergi ke Gajah pula. Kita macam tak boleh pun. Ya. Jom.
tepi ke Depannya nak pergi mana ni? di Gajah tu ya. Gajah tu ya. Kita tunggu tut-tut. Kita balik ke kereta kita, tempat parking. Lepas tu kita pergi Gajah tu ya. Okey. Okey. Kita dah nak balik. Nak balik ke parking. Kita naik tut-tut. Okey. Ya. Okey, kali ni kita naik besar sikit. Okey, 100 baht untuk satu family kita ni. Polis. Okey. Abang duduk bang. Duduk bang. Duduk. Okey. Duduklah macam ni. Betul. That's right. Tak payah dalam itu ada motor, helikopter, bas, lori semua, truk semua. Hari ni tak berapa ramai sangat dah hari pasal hari kerja. Hari ni kita extend sampai hari Senin. Hari Ahad kita dah terlepas miss. Jadi hari Senin kita mai. Ambil mana orang? Kita sambung hari Senin kita mai. Kita nak tutut. Beginilah pekan Hadnya. Okey. Macam inilah suasana pekan Hadnya. Okey. Abang. Udah. Okey, kita sudah sampai. Kita sudah sampai di tempat parking kita. Tanya parking percuma rupanya. Kita pun tak tahu. Yes, sampai. Yes. Okey, yes. Okey. Okey. Kita ni kau ni. Oh, kau nak. Okey. Kita nak pergi ke Gajah. Parking di sini. Kita parking di sini, kita naik tut-tut. Senang. Kita tak tahu nak parking macam mana. Tempat tu boleh ke tak boleh. Tempat tu takut lagi kita main tempat orang kan. Biasalah kan. Kita tak tahu situasi tempat orang. Jadi kita cari tempat parking yang sesuai. Cari tempat parking yang orang kata apa. Kita cari tempat parking yang orang kata apa. Yang kita rasa yakin dah. Okey. Lepas tu kita naik tut-tut. Okey, jom.